3 sudut puncak. Sebab apa? Sebab sudut ada dekat bahagian puncak 3. So nilai sudut puncak dia 60. Jadi apa-apa pun tapak dia adalah DF. Jadi tapak segitiga tu adalah DF. Cari titik tengah DF. Cari titik tengah DF lah. So jadi titik tengah AD yang ni DF. Kita dapat dekat lebih kurang dekat sini lah titik tengah DF. Okay lah. Kita buat garisan lah kali ni. Antara D dengan F, titik tengah ada dekat sini. Jadi nak mengelakkan kekeliruan, saya garis. Okey. Nilai sudut puncak dia adalah 60. Jadi dekat sini ada sudut 45. Jadi kita kena buat, selalu kita buat belah kiri kan. Yang 90 tolak 60, okey. Kalau sudut puncak 60, kita kena tolak dengan 90 lah. 90 tolak 60, kita akan dapat nilai 30 darjah. Okey, jadi 30 darjah ni selalunya kita buat dekat bahagian tapak lah. Okay, tapak memandangkan dekat D kena buat sudut 45, jadi kita buat dekat F sudut 30. Okay, bukan buat lah. Gunakan set square. Sudut 30 dekat F. Jadi macam mana nak buat tu, bergantunglah pada kamu asal nak guna sudut 30. Buat dekat F tu. Dia ada macam-macam cara nak buat. Okay, jadi kena tahu sudut 30 dekat mana ni, sudut 30 kan. Jadi sebelum nak letak tu, mana nak gerak mana ke mana. Kat sini. Kat sini tu. Kita gerakkan ke bawah. Faham tak? Mula-mula letak macam ni kan. Letak yang 45 lah sebab kita nak guna 30 lah. Kita nak guna 30. Dia letak bagi sama line macam tu. Bagi sama line. Okey, dah lama straight. Kemudian letak ni dekat bahagian atas dia. Kemudian kita gerakkan, tolak ke sebelah kanan. Tolak sebelah kanan. Okey, berhenti. Yang kita ubah lah, baru boleh guna yang sudut 30 tu letak dekat sini. Sudut 30. Tak bagi kita dekat F. Garis. Dia letak dekat F, garis lah. Garis dia akan bersilang dengan apa garisan ni. Penengah FD dekat sini. Kemudian buat bulatan lah D sampai F. Jadikan titik garisan persilang tu sebagai titik tengah bulatan DF. Ada yang tak kena lah. Kalau tak kena tu tak apa lah. Okay. Dah buat tu, okay, syarat dia yang kedua segitiga ni adalah sudut 45 di sebelah bawah ni dekat D. Jadi kita buat sudut 45 dekat D. Macam mana nak buat sudut 45 dekat D? Ni bolehlah gunakan kamu punya square bawah. Ini sudut 45 darjah. Gariskan sampai kena hujung bulatan. Sudut D ni sampai kena lilitan bulatan lah. Garis. Lepas dah dapat. Ni. Ni kita guna sudut 45 lah sebab dia bagi ni sudut 45. Kan? Ya. Ni guna
Mulakan sudut 45 garis. Okey. Sampai sudut 45 darjah. Lari lah. Garis banyak kali lari. Okey, 45 lah. Nampak lah tu. 45 darjah, garis sampai kena lilitan bulatan. Okey, dah kena lilitan bulatan. Okay. Sambungkan dengan F. Jadi dapatlah segitiga dia.